Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan channel saya hari ini. Masih ada sama juga, iaitu hari ini hari Ahad 11 hari bulan Januari 2026 Masehi, bersamaan dengan 21 Rejab 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.28 pagi petang. Okay, 6.28 petang. Dah setengah dah ni, kita boleh katakan dah setengah dah ni. Okay, 6.28 petang seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Mana tadi apa ada buat video daily report? Buat mana daily report? Sini tak? Yalah, buat sini. Lepas tu kau macam ni nak mari tak? Yalah, awal saya buat dah. Saya tunggu semaya Isyak. Kau masa mana aku pergi? Tak ingat dah. Lepas tu terus pergi ke keluar lah, baru nak keluar ke Pedak Fikri. Tunggu dia tak lagi, tak tubik. Tak buka. Dah 40. Lepas tu bila dah 40, dah 42 saya terbalik lah. Saya balik ke sini balik. Lepas semaya Gorik, saya pergi ke Pulau Gikanu, keluar Pulau untuk semaya Isyak di Surau Kampung Depa. Lepas tu ada majlis ada makan sikit pasal ada kuliah maghrib. Tak ada mengikuti kuliah maghrib, bakal pergi semaya sajalah. Lepas tu lepas semaya maghrib tak ada makan. Lepas jam makan tu dari pukul berapa? Pukul berapa dah? Sebelum pukul 12 ke tak? Dalam sebelum pukul 12. Pukul 11.50 tu saya terus balik ke rumah lah. Sampai rumah saya dalam pukul 12 lebih tu. Lepas tu nak boleh kau tidur tu lama bergelisah sekali. Dan aku tak boleh tidur malam mana dah. Lepas tu sampai ke pukul berapa dah? Dari pukul 4 dah. Sekitar ada pukul 4 baru jenis kau tidur. Hari ni bangun awal malam ni. Macam rekod ni. Pukul 5.38 ni bangun. Lepas tu subuh pun dah 10. 10 kan berapa? Belajar buat subuh. Kalian belajar buat subuh. Lewat subuh ini. Tunggu juga ah. Tak boleh buat waktu subuh. Nak masuk waktu subuh tu. 16 tu. Waktu masuk waktu subuh. Terus maya subuh. Kemudian pas maya subuh tu saya pergi ke rumah pak dua saya untuk siapkan hadiah-hadiah tadi lah. Untuk akhir birthday akhir tu dengan sedikit snack untuk pelajar lah, semua pelajar tadika kemas ke depan lah, dan masuklah pelajar baru dan juga pelajar sedia ada lah situ. Pelajar tahun akhir pun ada, tengah akhir pun ada, kan juga ada mana tahun dah lah, mana tahun ni kan, maknanya graduate lah hujung tahun ni, graduate lah boleh 12 tahun ni. Kata lepas masuk darjah 1 dah. Lepas tu pada tu saya siap tunggu kat saya tak buka itu lagi kan, saya pergi ke dah cek dulu. Makan sarap kat situ dulu. Makan mi goreng kau dah makan mai ke sini balik. Kalau saya tu pergi dah tapi masa tu suami dia ada lagi lah, siap-siap nak pergi hantar anak sekolah. Sedang saya sore tu satu-satunya waktu tinggal umur 10 tahun ni. Nak pergi mana, nak pergi sekolah, nak hantar anak sekolah. Pergi sekolah, siap-siap nak pergi sekolah dah. Kunci rumah dia tinggal 4 skala. Saya mau ambil barang tu kan, siap-siap tu.
Saya buat video tadi kan. Lepas saya buat video tu, saya terus pergi ke ni lah. Nak pergi ke underway tu, saya singgah dalam semok sikit, tukar kostum, pakai kostum Naruto. Lepas tu terus pergi ke sekolah tu. Apa ke sekolah tu, biasalah ada macam-macam biasa budak ni. Hot excited pun ada. Tengok tengok tu. Hot tengok itu pun ada. Baru reaksi. Hot takut pun ada. Tapi hot menangis ada dah dua tiga kan. Menangis itu bukan sebab saya menangis. Oh lah, suasana first day sekolah kan. Macam-macam biasa lah budak ni. Biasa juga dia kali pertama hari pertama sekolah. Lepas tu perang sekolah. Hari apa panggil? Hari awal sekolah hari ni kan. Hari permulaan sekolah. Jadi begitulah. Macam-macam ragam, macam-macam fashion lah ada. Mana tu ni 10 orang, 3 orang 4 tahun. Orang 4 tahun ni kalau kira agak sekadar pelajar tupai lah tu. Nama saya dulu tadika lah. 6 tahun sahaja terima. 5 tahun tu kata tupai. Tahun ni apa ni hak zaman moden ni 4 tahun tu kira tupai dah. Tupai lama kalau tupai dah 4 tahun kan. Maknanya 2 tahun tupai lah. 2 tahun tupai panggil. Pelajar tupai panggil. Terus pas selesai acara itu sampai ke pelajar akhir mari sampai tu. Saya pun terus tak pergi ke kedai Fikri seperti biasa minggu pagi. Internet upload video dah sempat upload video, dah balik masuk waktu Zuhur, saya terus pergi ke azan Zuhur tu, saya terus pergi ke masjid pada buah sembahyang Zuhur di sana. Lepas sudah sembahyang Zuhur tu, saya pergi ke kedai bekas pada tukar rumah saya dulu kan. Bos saya dulu lah, anak dia dijual sehingga situ kejap. Relax kejap, minum air apa semua. Ketiga tu saya terus balik ke sini lah, balik ke rumah. Balik ke rumah tu ada pukul ada sengguk-sengguk kalau baju negara tak tahu masa mana negara sekitar dah 4 lebih 7 negara. Bang belum tak ada dah pukul 5.50 bangun terus mandi semaya asar, makan sarapan, makan nasi. Lepas tu relax kejap ni. Ada pukul ni apa ni? Dah ada pelapik ni terus buat video ni lah. Setengah jam lebih kat dah. Daripada 5 minit ni sampai connect tu proses tu sampai connect ada pelapik ni barulah mari ke sini untuk buat video ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.